Allah. Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini kita bersiaran lagi ya, bersiaran di kita akan naik bot lah. Naik bot pandu sendiri. So kita akan memancing di Kuala Kelubung lah. Ni kita sampai di jati Pengkalan Kelubung lah. So tempat Pak Su lah, kita sewa bot Pak Su. Pak Su Anwar. So tengoklah. Kita tunggu kawan lagi belum sampai. Nanti dia sampai nanti kita terus lancar naik bot. Kita tengoklah kalau ada rezeki. Okey. Kita ikat barang, masukkan dalam bot dan kita akan terus tunggu kawan dulu belum sampai. Okey lah, geng pun dah sampai. So kita nak lancar. Permulaan. Ubah. Apa tu? Oh, ikan tanda. Oh, itu dia. Cepat jatuh. Turun. Right off camera. Oh, mak. Oh, benar. Wih. Apa benda yang nak ni? Alhamdulillah. Okey. Aduh, dah lama. Okey. Apa yang kena? Oh, lama lagi. Alright. Lama. Okay. Oh, lama lagi. Okay. Tengok apa yang kena. Lagi dia. Oh. Doi. Oh. Gelama lagi. Oh. Gelama. Boleh tahan lah gelama. Padu-padu. Apa yang kena? Gelama lagi. Padu gelama. Besar-besar lama. Oh, naik lagi apa? Oh, gerut-gerut. Kecil kita lepas balik. Yang kecil. Anak. Okey. Oh, kenapa? Oh, gelama besar. Tu dia. Gelama. Okey. Oh, anak geruk-geruk. Anak gelama. Mari kita tengok apa yang kena. Lama. Tu ada juga. Tengok. Oh, gelama. Dapat strike. Okey. Lama lagi. Okey. Oh, lama. Allah mak sangkut. Oh, lepas. Oh, lama lagi. Mana pula begini tu? Oh, 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 hahaha.
Okay. Lama. Okay. Oh, gelames. Yalah, kita landing dekat Kelong Pak Su ni dulu sekejap. Semayang apa semua kan. Nanti sekejap lagi kan kita mancing balik. Alright. Dapat pun cangkuk kat perut. Terbarat rasanya. Tak sangka. Gerut-gerut. Okay, lanjut. Tengok apa yang kena. Naik lagi gerut-gerut. Gelama. Okey. Dekat lembut tu yang dekat kalau dulu tu dia ada. Oh, ada. Mancing atas kelong tu. Apakah ikan? Mahir belum. Oh. Patin. Apa ikan tu? Oh, gelama padu juga. Gelama susah ni. Jom. Kita lanjut. Ini banyak buat Lama lagi kau ni. Oh, gerut-gerut kecil. Oh, okey. Kita lepas lah. Cuba gelama kau ke? Oh, tu gelama pula. Double strike. Oh, strike saja weh. Sana pun strike lagi. Oh. Apa ikannya? Oh, padu. Gelama lagi. Ui, besar gelama. Tu dia. Kita tunjuk. Tu. Cantik. Oh, gelama lagi. Okey. Kena? Jangan ngenjut nampak kaya. Oh, gelama. Okey. Kamera semilang. Oh, tunjuk. Oh, tu dia. Oh. Okey. Cantik, semilang.
Hai, tak ada. Tadi makan, tak ada pula. Ikan apa ni? Sau. Umpun. Dukung dengar ni. 2 kali apa? Lain macam ya. Apa? Ada. Tahu ikan apa betul? On lagi. Panggil orang sembilang. Belum lagi, jangan dapat lah betul. Tuh, nak risau. Aduh. Ha? Berminyak mencong. Nah. Tengok ikan apa tu. Menjut je. Double strike. Itu pun double strike juga. 9. Tanda. Padu. Terbaik. Muka atak senyum. Janji 9. Ikan apa ni? Tengok ikan apa? Yang lagi 9. Menggasak hari ni. Sembilang. Banyak lagi ni. Ada ekor je putih. Itu. Pusing bot. Nanti kejap. Pukul 6 kan kita pusing. Dah. Pukul 6 baru pusing. Ada konten tu. Dah pukul 6 kita pusing terus balik je. Okey. Tu.
Gelama. Okey. Tu apa? Lama. Oh, gelama lagi. Okey. Oh, apa tu? Milang juga. Gelama. Lama. Oh, bukan gelama, gerut-gerut. Berat ya, tahu ikan apa. Gelama kot. Musim-musim kot. Weh, apa benda ni? Oh, obo-obo. Macam mana nak buka obo-obo ni? Makan orang ni. Orang ni. Ha? Oh, semilang. Yang dapat. Oh, lagi sekali. Sudah. Yang dapat kerai tu. Ha. Jai. Dia tak dapat nak jual. Dia dapat 2 kilo, tapi pukul 2 pagi. Dia dah telefon bagi WhatsApp kat Cina yang selalu ambil kan. Kalau tidak memang ni. 200 lebih terang-terang ya. Dah 2 pagi Cina tu tidur mah. Kita ikut depa lah kan. Okey. Apa? Pegang. Oh, ini apa ni? Ha? Tak tahu. Tak. Oh, Father Glamus. Father Glamus. Kita tengok pula apa yang kena pula ni. Glamus. Oh, Glamus. Oi, buat gula cocu ni sedap ni. Ini kena yang penting. Makanan okey lah. Oh, Glamus. Nah, kita. Ni kecil ni kamar ni. Oh, anak gerut-gerut. Kita kasih release sama dia. Okey. Oh. Apa? Milang kot. Macam berat tu, gelama. Oh, kena perut, kena badan. Gelama lah tu. Oh, gerut-gerut. Gerut-gerut. Okey, lanjut. Oh, tengah nak ikan. Besar ni. Besar. Ikan apa ni? Oh, tanda kot. Oh, bak lukang-lukang. Bukan. Beratang kat dia. Bukan nama ni.
Lama. Padu-padu juga. Borak ni. Borak betul. Lukang lah 9. Hilang. Oh. Bukan. 9 ke? Alhamdulillah. Oh, melilit dia. Dia dah makan tapi melilit. Melilit dia. Hui. Kenapa kau melilit badan kau? Okey. Naik balik. Oh, gerut-gerut kecil. Terpaksa lah aku lepaskan kau. Lanjut. Dah hidup di bantai habis. Belum. Oh, glamprang. Glam. Glamour. Oh, berderek. Oh, lalu lucu. Tidak. Oh, mana pergi tu? Oh, lajunya ke tepi. Oh. Aduh. Tadi bapak 9. Alright. Okey. Lanjut. Tengok. Tu. Kenapa tu? Nangkong tu. Mana musim pula pada ni. Tahu, mana musim pula. Aduh. Tu dia. Blues Gang. Okay. Oh, gerut-gerut. Tak lepas kat dia. Je ada. Tu kecil je ni. Ni kecil je. Gerut-gerut. Lepas boleh lah. Tahu ikan apa ni. Oh yo, borak juga ni. Tak ada. Tak ada. Lucut. Habis lucut. Oh, tak. Dia nimbul. Oh, timbul dia. Oh, kau timbul dia ya. Patut dia dapat ikan ni tadi. Kita dapat. Apa tu? Tengok kau tanda kot. Kuat tu.
Oh, dia bawa ke tepi tu tanda lah. Okey. Tanda tu. Dia dah bawa ke tepi. Kerapu. Bukannya tanda. Kerapu. Mai sini. Tarik sini. Last punya. Kerapu. Okey. Sahabat, jam menunjukkan hampir pukul 6. So, kita akan tamatkan lah aktiviti kita memancing hari ni. Kita tamatkan aktiviti kita. Okey. Alhamdulillah lah hari ni. Kapal-kapal hari ni ada rezeki. Masing-masing ada target 9, ada tanda, paling banyak sekali gelama lah. Okey. Okey, nanti kita tunjukkan hasil lah. Nanti apabila sampai dekat jeti, kita tunjukkan hasil. Okey sahabat, kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe, jangan lupa bantu saya dalam subscribe, like dan share serta beri komen. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat semua yang telah pun mendukung channel saya. So, kita jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum. Main ni nak balik dah. Okey. Tu kapal sana pun dah ada rezeki, kita pun ada rezeki, alhamdulillah lah. Okey. So, kita akan beransur balik. Kami nak balik dah. Selamat bunga raya. Awal lagi. Ada bunga. Tak lalu lah. Dari mana? Ambil sampai penuh tu kali lah. Hai. Oh, bola kau pula. Kucing kaki. Oh, kambuce. Ada yang ayam tu. Hilang sosok. Balik lah. Jaga. Awal lagi. Daripada pagi tadi. Oh, pagi tadi. Oi, kasar Lama pada saiz ni. Ya ke? Kena tengok jalan rezeki. Lama saiz gini. 9 banyak. Hilang adalah Banyak silang. 5 ekor. Sana pun ada 9. Seratus ekor. Tempat tak bagi lah. Ni lagi satu. Oh, itu. Itu ada lagi. Buka lah. Buka. Orang kampung nak tengok oi. Orang kampung nak tengok. Depa pertama kali bawa sendiri. Orang dah angkat sawah dah ni. Kelapa sini, kutip kelapa sini. Yalah, kira balik modal ya. Alhamdulillah, bukan nak kira tu nak masuk dalam TikTok. Itu dia kena ambil gambar. Lepas tu masuk situ. melambak lama. Lama saja. Mana ikan kata. Gelama gemuk-gemuk lepas tu. Tanda bawah ada. Ada tanda. Oh, dia weh, sewa bot pandu sendiri. Jenah Semilang tu tanda tu. Oh, banyak. Pandai mancing ke? Pandai insya-Allah. Yalah, sekali ke-10 ramai. Ikan kat bawah kita datang. Depa pertama kali. Tu tekong lah. Sewa pandu sendiri. Tekong dan YouTuber nanti. YouTube dah. Hari ni depa mancing pandu sendiri. Okey. Ada mana-mana. Pandai lah tu. Tak payah bawa saya orang lah. Bawa sendiri lah. Lulus Lulus. Lulus lah. Tak boleh tak ekor lain. Apa? Dah pandai dah tu. Saya tengok ikan dah pandai tu. Dah hafal lah. Tadi si. Okey. Weh, siap ramai ni tadi. Oh, depa nak masuk ramai. Saya kata kelong tu kecil. Depa tak apa kami nak pergi masak-masak. Belum besar ada 20 orang. Depa ni yang buat pertandingan. Dah ada tarik dah. Ni. Pertandingan tu. Ada masalah kita. Ni. Ni repeat balik. Sawah dah tarik belum? Main pun Tahu. Takut kawan tau. Okey, betul. Dah, okey. Selamat. Saya okey. Okey, sahabat. Ini dia. Hasilnya kita hari ni. Naik bot paksu. Sewa. Bawa sendiri. Okey. Pandu sendiri. Tu dia, pandu sendiri itu dia. Hasilnya. Pandai. Tu dia. Okey sahabat, kita akan jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.